Kenapa korang rasa macam bila tim tu tak popular, tim tu tak kuat lah? Dia based on macam tu Kalau tim tu popular, mana tim tu kuat? Tak kan? DXO ni kuat. Dekat IES tu banyak dia bantai Todak, dia bantai Homeboys, dia bantai tim ni. Tapi dia kena bantai dengan 7GL lah, DXO ni. Kau tak salah saya. Savage! DXO ni kuat kan, betul. Saya bukan nak sokong DS ke apa, peduli lah siapa nak menang kan. Cuma saya beritahu korang kan, orang yang bermain dekat MPN ni semua kuat. Semua kuat dekat MPN ni. Tak ada orang yang main yang biasa-biasa. Yang rata-rata skill orang bermain MPN ni skill atas daripada korang. Pemulaannya untuk DXO mendapatkan kemenangan. Hah? Olin! Do or die! Oh! Weh, pergi mana tu? Oh, tak dengar kan? Dia pergi sana, dia nak dengar apa benda dia nak cakap. Cakap apa tadi? Tak dengar. Mazna ke tu? Ada gitu lah.